balik kembali, right? Okay, then apa kita teruskan di situ saya lihat, cikgu ada anjurkan kursus di tasik banding. Yes, betul kita ada kursus-kursus baru dia panggil pelayaran ilmu. And then terima kasih kerana yang pernah join beberapa tahun sebelum ni kursus di Framinda. Sebenarnya berkonsepkan teknikal kami banyak pada kursus-kursus berkonsepkan teknikal, macam mana operation buat technical. Alhamdulillah. So kita pergi lagi tentang apa dikatakan AI ataupun penerbitan audio. Macam mana nak gunakan audio di dalam corporate video. Lalunya bila saya sebut tadi, kalau kita nak gunakan pembaca baik dari segi cikgu Newbert, dulu kita ada lagi cikgu Newbert, kita ada Jeffrey Nicholson. Itu pembaca suara yang komersial. Selalunya mahal 3,000 ke atas, 3,000 ke 5,000. Jadi hari ini kita dah tak mampu lagi dah nak bayar untuk pembaca suara latar ni. Jadi kita boleh gunakan AI. AI ni sebenarnya hari ni kita dah boleh pilih. Kita boleh, kalau kita beli AI, stay yang dapat lagi baik. Tetapi kalau kita masih nak gunakan secara yang percuma, masih mampu untuk menghasilkan dia sebenarnya. Cuma kita masih lagi belum ada penerimaan yang jelas tentang suara AI. Sebab kita dah biasa dengan suara kita ni, tapi tiba-tiba kita nak gunakan suara AI. Jadi kadang-kadang kita rasa macam lain lah, pelik lah. Good. So kalau kita balik daripada sini tadi ada awal lagi dah tanya dah Cikgu Syarif, kalau suara latar AI ni apa cikgu? Lalunya salah satu boleh gunakan A-Level Labs sebenarnya, right? So guna A-Level Lab ni yang kita dah boleh alih bahasa, maksud dia daripada teks yang kita dah siap tadi, teks script yang kita dah siap, then kita nak tukar menjadikan voice. So maksud dia kita nak tukar jadikan dia voice. So daripada teks kita dah boleh tukar jadi voice. So daripada voice ini kita dah boleh membuat rakaman ataupun recording, ataupun kita dah translate dia, kita save. Lepas saja kita save, then kita dah boleh bawa dia ke kerja editing sebenarnya. Kita dah boleh pergi kepada editing. So inilah sebenarnya dari segi kehebatan hari ini bila kita menggunakan AI. So bila kita dah guna AI ni, kita dah boleh daripada tag yang kita guna tadi. Tag yang kita guna ni kita guna apa? Kita guna daripada ChatGPT. Kan kita guna daripada ChatGPT tadi. Contoh. Alright, sini kita dah buat daripada ChatGPT. So bila ChatGPT dah dapat teks, bila dapat teks, dan kita nak tukar menjadikan VO, kita dah tukar menggunakan A-Level Labs. So dia dah jadi VO, kita savekan dia dan kita bawa kepada editing. Editing ni tak kisah tuan-tuan dan perempuan nak guna software apa pun dah boleh dah. Nampak dah kat situ. So ini salah satu kerja yang maksud dia bila kita lihat daripada sini, ni adalah kalau kita kira dari segi free. Maksudnya tak ada bayaran sebab kita tak menggunakan talent untuk kita nak alih bahasa sebenarnya. So bila kita tak guna talent, so ini adalah sebahagian dia yang memang mudah menggunakan A-Level Lab untuk AI voice over sebenarnya. Banyak lagi, banyak. You all boleh gunakan AI yang lain pun boleh, tak ada masalah. Tapi kerja dia adalah kerja yang sama sebenarnya. Cikgu cuma nak perjelaskan bahawa kerja dalam penghasilan penerbitan video korporat boleh guna suara latar AI yang bermula daripada teks tadi yang kita menggunakan ChatGPT ataupun kita tulis sendiri menggunakan Word dan kita copy dan paste ke dalam A-Level Labs dan di-convert menjadi suara. So kita boleh pilih. Kita nak suara tu lelaki ke, nak suara tu perempuan ke, nak suara tu bass tinggi, aku suka suara yang besar. Ataupun aku tidak boleh berkata begitu, kau sesuatu yang hasil. Macam Doraemon. Boleh banyak suara yang kita boleh modify sebenarnya. So ini ada kata kerja editing, berkarya, kreatif. Clear kat situ right? So tak ada masalah, don't worry. Ada lagi cabutan betul, ada lagi. Yang paling besar hari ini adalah 1,600. Don't worry, tunggu. Untuk cabutan betul. So bila kita dah pergi kepada suara latar, anda dah boleh menggunakan suara latar. Tapi sebenarnya penghasilan editing video ada terletak kepada Grafik ni penting sebenarnya. Kalau kita tengok dari segi penerbitan penghasilan,
Ada segi grafik, carta organisasi dan sebagainya. Kalau kita menggunakan Photoshop, senang sebab kita nak letakkan begini je. Tapi kalau kita nak animatekan dia, kita nak animationkan dia, kita nak dia bergerak dalam bentuk animasi. So benda-benda ni yang menjadikan dia mahal sebenarnya. So dari segi bila kita menghasilkan grafik ni yang mahal dalam kerja-kerja editing kita. Satu grafik ni memerlukan komputer yang powerful, komputer yang agak besar. Dari segi RAM dia, prosesor dia dan sebagainya. So bila kita dah menghasilkan grafik, so daripada sini barulah kita akan menggunakan penghasilan grafik-grafik kita. Kalau kita tengok dari segi part grafik, ini adalah sebahagian grafik yang saya tunjukkan. Okey, sekejap saya pilih satu. Okey, grafik ni kita menggunakan banyak contoh kita boleh gunakan After Effects. Okey, kita boleh gunakan software contoh okey. Sekejap Sekejap. Pada tak nak buka pula. Dalam era globalisasi Malaysia menuju ke era negara maju, berpaksikan undang-undang yang telus jujur dan amanah. Okey, so sebenarnya kalau kita tengok dari segi grafik, nampak grafik ini bergerak. So grafik ini kita dah susun dah. Bila kita tengok tadi grafik ini yang sebenarnya bila kita kena renderkan dia. So kita kena akses kepada keadilan merupakan prinsip utama dalam pentadbiran sistem keadilan. Konsep ini menekankan bahawa keadilan bukanlah keistimewaan kepada sebilangan orang sahaja, tetapi hendaklah diberikan kepada semua rakyat atas dasar sama rata, adil dan saksama. Kerja yang mahal. Oleh itu, JBG ditubuhkan oleh kerajaan khusus bagi membantu golongan yang kurang berkemampuan turut mendapat akses kepada keadilan. Jabatan Bantuan Guaman dahulunya dikenali sebagai Biro Bantuan Guaman telah ditubuhkan pada September 1970. Pada 2010, nama Biro Bantuan Guaman ditukarkan kepada Jabatan Bantuan Guaman. Objektif utama perubahannya adalah untuk memberi khidmat nasihat undang-undang dan bantuan guaman kepada golongan tertentu yang ditetapkan dalam Akta Bantuan Guaman 1971, Akta 26. Walau bagaimanapun, bagi memastikan kelestarian serta perkhidmatan yang diberikan lebih berimpak dan kekal relevan dengan keperluan masyarakat, kerajaan telah menggubal beberapa pindaan kepada Akta Bantuan Guaman 1971 dengan memperkenalkan perkhidmatan baharu iaitu pengantaraan pada tahun 2003 dan pendamping guaman pada tahun 2017. Hak kelayakan pemohon mendapatkan bantuan guaman penuh dikira daripada sumber keuangan tahunan pemohon yang tidak melebihi RM50,000 setahun. Pemohon boleh mendapatkan khidmat guaman dengan fee pendaftaran sebanyak RM10. Nampak tulisan pun kita nak dia tegak, tak nak dia terbaring. Ini adalah idea-idea yang menunjukkan sesuatu penerbitan video bidang korporat kuasa tu nampak mahal dekat JBG sini. meliputi perkara berikut. Kalau kita tengok dari segi khidmat kita tengok nasihat sekali. guaman, Contoh, mewakili anak guam ini dalam adalah, perbicaraan di grafik mahkamah-mahkamah yang di meletakkan Malaysia imej video korporat dalam tu menjadi perkara-perkara berikut. Lepas tu bila Perkara tanya saya dalam jenayah, segmen berkaitan perkara dengan sivil, grafik ni, sivil ini adalah pelbagai, sebahagian dia sebenarnya. perkara kekeluargaan sivil, perkara kekeluargaan syariah. Okey, right Menjalankan proses pengantaraan bagi tujuan menyelesaikan pertikaian secara damai dan sukarela dan memberi khidmat pendamping guaman bagi kanak-kanak yang menjadi mangsa jenayah seksual. Akaun Amanah Bantuan Guaman telah ditubuhkan pada tahun 2017 bertujuan untuk menyahut seruan kerajaan bagi mengoptimumkan perbelanjaan kerajaan di samping menjana. Okey, good.
So, maknanya dari segi kerja-kerja grafik ni, motion grafik ni, alright, so ini adalah sebahagian dia. Yang ini yang kita kena buat, yang kita kena cost sebenarnya. Kalau tanya saya dari segi cost, ni contoh dia. Kita nak dari segi grafik. Okay, kalau kita tengok dari segi grafik okay, so carta organisasi. Yang ini memang kita kena animatekan balik. Nampak? Sebab carta organisasi ni adalah dalam bentuk visualize, bukan dalam bentuk foto. Yang kita kena animatekan setiap satu carta ni, contoh macam ketua pengarah, kita kena animatekan. Kita kena animate setiap satu-satu ni semua. Supaya at least bila kita orang menonton, dia nampak benda tu hidup. Clear kata tu So dari segi part of grafik. Okey, so ada soalan yang lain dari segi on the graphic ni. Apa kita nak guna? Okey, kalau kita buat grafik ni sebenarnya kita menggunakan After Effects dan juga 3D. Banyak kita guna sebenarnya. Kalau kita tengok dari segi teknologi yang baru dalam Final Cut, dia ada banyak efek-efek template yang boleh menggunakan untuk menghasilkan grafik-grafik ni. Kalau kita tengok dari segi macam ni juga, kita hidupkan grafik tu. Ini animation. Ini part yang paling berat dalam penghasilan video korporat adalah part of grafik. Kenapa? Sebab bila kita dah siap menghasilkan grafik seperti ini, tiba-tiba dia nak ubah. Bos kita nak ubah lagi. Tiba-tiba dia tak nak yang macam ni. Tiba-tiba dia tak nak gambar dalam ni. Tiba-tiba dia tak nak gambar ini. Dia nak gambar lain. Okay? So, bila kita masuk balik, kita kena render lagi. Itu satu kerja yang agak berat sebenarnya. Okay? Tapi, sebab tu kadang-kadang kita minta kebenaran yang betul dulu. Apa yang kita nak masukkan dalam ni. Okay? So, kalau tanya saya dari segi penerbitan grafik ni adalah sebahagian daripada penerbitan video korporat yang mahal lah. Kalau tanya saya dari segi begitu. Sebenarnya dalam penerbitan grafik-grafik ni kita perlu Okey. So dari segi grafik saya gunakan After Effects. Selalunya division bahagian grafik atau efek ni kerja dia buat grafik je. Kerja dia buat grafik je. Sebenarnya bila kita dapat foto ataupun gambar-gambar dari segi still foto. Gambar yang still foto pun boleh. So kalau kita nak gunakan gambar-gambar sejarah lama, still foto, tetapi kalau boleh animatekan dalam part grafik. Jangan kita biarkan still foto tu sekeping-sekeping aja. So at least pun kita jadikan dia animation. Bila animation itu, then barulah kita nampak dia bergerak, masukkan tag grafik dan sebagainya, baru dia akan jadi cantik insya-Allah. Okey, so ada soalan yang lain kalau kita bertanya dari segi berkaitan dengan tag grafik tu sebenarnya. Okey, so bila saya bawakan kepada tag grafik saya. Okey. Alright, okey. So bila tanya dari segi penggunaan software grafik, ini adalah saya letakkan After Effects ataupun Envato. Okey, yang ini sebenarnya adalah satu semua kena beli Hari ini kalau boleh penggunaan Envato ni adalah banyak. Dalam Envato ni juga ada part of the graphics. Okey, part of the graphic. Dalam Envato ni juga ada penggunaan templates. Okey, dalam Envato ni juga ada penggunaan audio. Audio ataupun music. Okey, audio ataupun music. So maknanya grafik, template, audio, music ni yang membantukan kerja-kerja penerbitan kita menjadi mudah sebenarnya insya-Allah. So selain daripada After Effects, siapa yang dah mahir dengan After Effects, AE ni memang terbaiklah nak menghasilkan satu penerbitan video. Ini adalah dua part yang penting sebenarnya hari ni. Kalau kita dah ada Envato, Envato ni sebenarnya dia dah ada template. Dia dah menjual template. So stay kena beli juga. Stay juga kena beli. Maknanya bukan kata boleh dapat free dan sebagainya. Ada kalau siapa yang pakar untuk nak dapatkan free tu banyak juga. Cuma kadang-kadang free tu dia tak secantik yang kita harapkan lah. Okay, right. So selalu cikgu dah deal dengan klien berapa kali. Okay, good. Pembetulan dan editing dibenarkan, dan kalau
nak letak limit sampai bila. Okay, good. Alright, alhamdulillah kita cross balik maknanya berapa lama kita nak letakkan spesifikasi tadi. Kita balik kepada spek tadi. Kita kena ada spesifikasi juga. Maksud cikgu, contohnya bila kita menghasilkan satu corporate video. Bila kita letakkan satu corporate video, spek kita dah buat tadi Okey, selalunya kita akan letak apa yang kita patut. Okey. So, kerja kita, skop kerja kita adalah bila kita keluarkan sebuah harga dan sebagainya kepada klien. So, step dia sama macam cikgu buat tadi, iaitu kita mesti bermula dengan idea. Okey, kita bermula dengan idea. Lepas tu kita pergi kepada skrip. Lepas tu bila skrip dah lulus, and then baru kita pergi kepada shooting. Yang ini adalah shooting. Okey, shooting. Lepas tu sini adalah proses editing. Okey, and then baru kita akan start dengan preview kita. Preview pertama, preview kedua dan final preview. Selalunya dia akan jadi 3 kali. Nampak Okey, good. So sini adalah berkaitan dengan kita punya editing. Okey, yang ini kita punya preview. Okey, preview pertama. Okey, preview yang kedua. Preview yang ketiga. Okey, kenapa sampai 3 kali cikgu buat 3 preview? Okey, that's why. Sebab tu bila orang tanya saya, kenapa sampai 3 kali nak preview? Okey, preview yang pertama selepas kita buat draft. Draft yang kita dah buat. Okey, sebenarnya di sebalik itu pun kita tak present kepada pengurusan lagi. Sebenarnya kita tak present kepada pengurusan sebab kita biarkan kepada jawatankuasa di bawah jabatan tu dulu. Dia tengok dulu betul tak gambar yang letak tu betul tak, kena tak dengan waktu dan lokasi yang sebenar. Kadang-kadang kita ni, kita the maker, kita buat je. Cikgu Syarif buat je. Kadang-kadang dia tak tahu gambar tu betul tak dengan tempat yang disebut tu. Gambar tu betul tak sewaktu Ma'al Hijrah pada tahun itu. Faham Right. So jadi kat situlah saya perlukan bahawa jawatankuasa kecil ni daripada jabatan tu dia tengok dulu. Bila dah tengok, dah confirm, and then baru kita pergi first preview. Bila kita dah pergi first preview, okey. So sebenarnya bila kita dah pergi pada first preview ni dah tak banyak dah apa yang kita kena repair. So bila kita dah repair, baru kita bawa repair itu ke sini. Okey, selalunya sampai kat sini ni dah nak boleh lulus dah. Okey, and then yang ketiga ni sebenarnya adalah disebabkan kita kena lihat balik kepada video corporate kita. Okey, contohnya video corporate kita tu adalah satu nilai yang agak mahal. Bila video corporate tu mahal, sebenarnya kita akan charge dia dengan satu nilai yang mahal. Dan okey, bila video corporate tu kita dibayar dengan nilai yang mahal, yes, 3 kali preview. Tu soalan tadi berapa kali cikgu buat preview untuk klien? Kalau kita charges that tu video corporate tu dengan nilai lebih kurang 100,000, dia akan dapat 3 kali preview dan 2 bahasa. Contoh contoh bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Ingat, bila kita buat bahasa Malaysia, fully grafik pun bahasa Malaysia, suara latar bahasa Malaysia. Bila kita buat versi bahasa Inggeris, grafik dalam bahasa Inggeris, suara latar pun dalam bahasa Inggeris. So 2 kos yang berbeza. Cuma shooting adalah sekali. Nampak Konsep dengan shooting adalah sekali saja. Tetapi bila kita buat kerja editing kan jadi 2 kali. Walaupun kita ambil master bahasa Malaysia, adaptasikan dia jadikan bahasa Inggeris. Tetapi kita perlu ingat, pronunciation bahasa Inggeris kadang-kadang dia tidak sama dengan bahasa Malaysia. So kita kena adjust. Sama juga part of grafik. Bila part of grafik tu kita kena betul-betul tengok part of the betul tak. Sebab dalam English dengan bahasa BM tak sama jadi kat situ. Okey. So ini adalah disebabkan soalan tadi dia memang akan minta untuk kita 3 kali atau 2 kali insya-Allah. Lalunya dia dah peringkat tu dulu. Lepas tu kita akan simpan master itu selama 6 bulan. Maksud cikgu akan simpan master itu selama 6 bulan. So bila lebih daripada 6 bulan kita dah hantar satu master surat. Kita dah bagi kepada klien satu storage hard disk. Contoh ni kita buat, siapa pun nak ikut boleh. Raw bahan yang kita shooting kita letakkan dalam hard disk tadi. Alright, then masuk master pun kita letak dalam hard disk dan kita buat penyerahan.
So makna penyerahan kepada klien, dia dapat dengan nilai bayaran itu dan dia dapat satu storage hard disk. Dalam tu ada bahan syuting, dalam tu ada master, dalam tu ada grafik. Kalau seandainya dia nak re-edit, nak amendment balik tanpa kita, masih boleh, insyaAllah. Tetapi kami di Praminda, kami akan simpan selama 6 bulan. Storage backup dia, lepas 6 bulan dia akan telah dibuang, insyaAllah. Okay, clear ke itu Right. So, sebenarnya dari segi kerja penerbitan video korporat ni adalah satu kerja yang kita nampak senang. Okay. Video korporat ada yang nilai dia harga sampai 400,000. Bila video korporat sampai 400,000. Kalau you nak tengok balik, you tengok dekat KPT, Kementerian Pengajian Tinggi. Yang sebelum ni, zaman Idris Yusof. Video korporat tu lebih kurang dalam 6 minit, tetapi grafik dia terlalu padat sehingga penonton menjadi penat menonton sebenarnya. Penonton menjadi dalam penat. Selama 6 minit itu nak memfokus kepada video itu, dia menjadi satu perkara yang cukup penat sebenarnya. Okey, alhamdulillah. So video korporat ni adalah satu kerja yang bukan satu benda yang boleh kita terus ambil petang ni, besok kita buat, lusa terus hantar, tak boleh. Okey, so dari segitu. Okey, biasanya raw footage klien dapat atau okey. Sebenarnya begini, sebab tu daripada peringkat awal kita dah deal dengan klien kita. Adakah kita akan bagi semua raw dekat dia? Selalunya kalau pendapat saya lah, sebaik-baiknya deal bagi habis. Sepatutnya raw pun kita bagi. Sebenarnya kita hujung tu kita sediakan satu hard disk. Okay. Dia akan satu hard disk 1 terabyte contohnya. Dalam package itu, jadi raw yang kita shooting pun kita masuk dalam tu. Bila kita dah masuk raw dalam hard disk tadi, grafik yang kita buat pun kita masuk dalam tu. Semua itu kita serah kat dia sebagai selesai tugas ataupun kerja. Faham Jadi dia tak boleh lagi dah nak tanya kita telefon, hello, ada tak kami simpan ini, ada tak simpan video ni? Okey, lalunya kami di Praminda, kami akan simpan selama 6 bulan saja. Dan yang ketiga, kami di Praminda, kami tidak pakai balik visual itu untuk video-video lain. Sebab dalam rule, dalam etika, dalam copyright, bahan visual tak boleh digunakan. Sebab kontrak yang telah dibayar untuk hanya pada projek itu sahaja. So kalau kata seandainya kami di Praminda mengguna bahan itu untuk kerja di tempat lain, video lain, itu adalah etika yang paling salah sebenarnya. Itu adalah dibuat oleh prinsip Cikgu Syarif. Okay, so clear kat situ kan So maknanya putih tu dah kita biasanya terpulang. Setengah tempat dia akan charge balik klien tu. Sebenarnya dalam konteks Jabatan Kerajaan dia tak ada charging 2 kali. Dia hanya ada 1 kali charging saja. So maksud dia, walaupun kita dah siap dah video dia kita nak bagikan kepada dia adalah raw dia, bahan putih dia. Lepas tu kita charge dia lah pula 3,000 dalam Jabatan Kerajaan. LO yang dikeluarkan atas nama penerbitan video korporat hanya sekali saja. Tak boleh keluar 2 kali untuk bahan dan sebagainya. Okey, so itu adalah salah satu cara kerja yang melibatkan di bawah apa kita panggil penerbitan sebenarnya. Okey, so kalau kita lihat dari segi penghasilan ni, kita kena betul-betul clear dengan klien itu. Kita kena make it that clear. Selalunya apa yang berlaku bila Cikgu Syarif serahkan storage itu dalam bentuk 1 terabyte hard disk, selepas 7 bulan hard disk tu hilang. Bayangkan nilai yang dikeluar tadi dengan harga 90,000 untuk buat video korporat, yang jabatan itu dapat dalam bentuk 1 terabyte hard disk, selepas 7 bulan hard disk itu hilang. Bila hard disk itu hilang, master dalam tu pun hilang. Raw bahan pun hilang. Kami di Praminda dah 6 bulan tadi kami pun sudah lupuskan, maka Jabatan Kerajaan itu tak ada master raw yang sebenarnya. Ini yang berlaku sebab bila pegawai lain dia masuk, dia datang, dia ambil balik, dia formatkan hard disk itu semua habis, dia gunakan hard disk itu untuk kerja-kerja lain. Itu dah berlaku sebenarnya. Itulah sebenarnya yang dah berlaku beberapa jabatan kerajaan. Sebenarnya dengan nilai 90,000 tadi, itu sepatutnya dalam bentuk nombor
apa kita panggil nombor kod LO ataupun inilah sepatutnya begitu. Dia tak boleh diguna pakai, itu adalah raw ataupun bahan yang telah dihantar. Okey, right, clear kat itu Okey, so saya akan pergi sikit lagi. Okey, so sebenarnya bila kita dah pergi kepada audio, kita dah bercakap tentang voice over, kita dah bercakap tentang banyak benda kita dah bercakap. Cuma hari ni masalah yang paling ketara adalah music background. Ini adalah perkara yang paling masalah berlaku dekat kita, sebab di agensi-agensi kerajaan dia tak beli muzik. Agensi-agensi kerajaan dia langsung tak membeli muzik, dia tak beli library muzik. Dia nak mengharapkan muzik-muzik yang free. Boleh banyak muzik yang free sebenarnya. Kalau kita tengok dekat YouTube, kalau kita pergi dekat YouTube, memang banyak muzik tu adalah free. Kalau kita tengok, okey, contoh kalau kita dekat YouTube, kita type saja di situ, contohnya music free. Okey, bila kita pergi dekat YouTube, saya balik kepada YouTube. Sebenarnya saya try pergi masuk YouTube. Okey, sebenarnya bila cakap tentang music, ramai yang bila dia menghasilkan video, dia download music daripada YouTube, last kali bila dia upload untuk media sosial, dia akan kena copyright music. Nampak kan? So kena copyright music. Bila kena copyright music, sebenarnya salah satu sebab kenapa kena copyright music. Bila dia upload dekat YouTube, jabatan dia, kenapa kena copyright music? Mungkin siapa boleh jawab? Okey, salah satu dia yang saya boleh jawab, saya dah jumpa banyak Salah satu dia adalah waktu buka akaun YouTube dulu adalah menggunakan personal account officer pegawai yang buka akaun yang paling awal dulu. So, maknanya pegawai tu bila dia dah pindah kepada jabatan lain, akaun itu dah tak tahu siapa yang boleh organize lagi dah. Nak manage balik akaun tu. So, bila dia dah buka akaun yang pertama dulu atas nama personal, dia telah klik button monetize. Bukan lagi button free oleh jabatan kerajaan, government punya site. Tidak. Dia telah klik button menjadikan monetize. So, sebab tu bila on copyright, music apa sahaja, semua lalu melalui video di bawah jabatan, semua kena copyright. Pada hakikat dia tak kena copyright. Dekat sini kena buka balik akaun yang asal, akaun YouTube yang asal oleh jabatan itu. Pembuat yang paling awal sekali. Kat situ yang ramai yang melakukan kesilapan sebenarnya. Okey. So bila saya balik kepada music copyright, di sini cikgu akan go through music copyright terus terang. Ramai di bawah agensi kita, kita suka cari music copyright, cari music background dekat YouTube. Okey. Berkali-kali cikgu sebut. Bila dia nak cari music background, dia pergi kat YouTube. Dia type saja music background. Kan? Bila dia type music background, dia keluarlah free music copyright. Okey, faham tak? Yang keluar itu adalah tajuk. Yang keluar itu adalah tajuk free music copyright. Copyright music free. Free, semua free. Itu adalah tajuk, tapi sebenarnya tidak free. Kena faham kat situ Itu adalah bukan free. Okay. Contoh saya akan pergi kepada music background. Okay, good. So sekarang ni saya akan pergi kepada music background YouTube. Okay. Nampak saya dah type music background YouTube. Free. Copyright. Oh, kita pun ambil lah free copyright. Sebenarnya ini adalah tajuk. Ini tajuk Ni tajuk, belum tentu free. Kena ingat kat sini Okey, ni adalah tajuk, belum tentu free. Okey, good. So sekarang ni kita pergi kepada free copyright music. Okey, bila kita tengok macam ni music, okey, free apa semua. Sebenarnya music ini telah dibeli oleh grup ini. Dia sebenarnya dia dah beli music tu. Kalau kita tengok tadi saya dah sebut tadi, dalam music Invato pun ada music juga. Nampak? Okey, siapa yang beli package Invato, dia akan dapat grafik dan juga music. So, yang ni belilah bila you beli package, dapat sekali dengan
music juga. Okey. So kalau kita tengok dari segi background music, no copyright. Okey. Right, background music, editor, million, truck. Okey. Copyright free, background music. Kadang-kadang bila kita upload saja dekat YouTube, sebenarnya bila kita kena juga. Kita kena juga pasal copyright. Kenapa? Sebenarnya kita kena faham. Bila saya beli music daripada luar, saya beli right music daripada luar. Selepas saya beli right music daripada luar, saya letak dalam channel saya. Letak dalam channel Cikgu Sharif. Lepas tu siapa yang download, siapa yang preview channel Cikgu Sharif tu, music tadi, dia akan menjadi copyright Cikgu Sharif. Tapi saya tulis kat situ, a free copyright. Saya tulis itu music free copyright. Bermaksud tajuk saya adalah music background free copyright. Itu adalah tajuk, topik dia. Tapi bila you all ambil tu dan download dia, gunakan dia, music tu akan masuk dalam YouTube. So YouTube akan start mula bagi notification bahawa music sekian minit yang telah digunakan adalah music copyright daripada Cikgu Sharif. Apa. Clear kat itu? Right. Inilah sebenarnya yang berlaku hari ni. Sebab tu bila Jabatan Kerajaan, bila buat live, bila buat program buat live, bila buat live kat Facebook, pagi tu, baru orang start masuk dewan, music dah main, then tiba-tiba kena mute. Sampai KP masuk, bucap, sound tak ada. Kan? So ini adalah sebabkan copyright. Okey, untuk live Cikgu Sharif cakap terang, hari ni platform yang paling selamat adalah YouTube. Nak buat live untuk Jabatan Kerajaan, agensi apa sahaja, kalau tanya Cikgu Sharif, yang paling selamat adalah YouTube. Kenapa dia selamat, Cikgu? Satu, bila kita buat live, walaupun music copyright yang kita guna, walaupun kita guna Jacqueline Vector, walaupun kita kena guna music Faizal Tahir, tapi notification akan keluar pada waktu yang kita guna. Tetapi dia tidak mute lagi. Faham tak maksud dia? Dia tak mute kita punya music sampai program kita ke petang, tak habis. Dah habis program, dia tak mute music kita. Cuma notification mengatakan bahawa kita telah menggunakan. Dia minta kita proof or not. Tapi kalau petang tu kita dah potong lah, kita delete terus. Dah, buang. Kalau kita nak guna juga visual itu, kita gantilah music yang selamat untuk YouTube. Dah. Dapat Right. So, itulah salah satu cara yang paling selamat. Okay. Yang kedua, bila kita guna music dekat YouTube ni, ada music yang free. Kalau kita tengok di sini, music yang ada copyright semua. Sebenarnya music ni semua belum 100% adalah free. Okey, belum 100% adalah free. Kecuali kita beli daripada Impato library music. Bila kita beli library music, yes, situ music kita ada right, kita ada number yang kita boleh gunakan untuk copyright. So tak ada isu. Okey, so kalau seandainya cikgu, kat mana lagi music yang free? Tapi kena begini syarat dia, you all nak menggunakan channel mana sebenarnya? Okey, bila tanya Cikgu Sharif, kalau ada tak music yang free yang kami boleh guna tapi kami nak letakkan dalam channel YouTube? Okey, bila kita channel YouTube, right, then kita akan tengok dari segi sekejap Okey. Okey, contoh dia, bila kita pergi buka akaun YouTube, so sebenarnya siapa yang ada akaun YouTube boleh menggunakan, contoh di sini Okey. Aduh, nak verify pula. Okey, so sebenarnya, sekejap saya tak nak verify dah. Tak boleh, nak tunjuk tak boleh.
Dia kacau saya. Okey, so sebenarnya dekat music maksudnya saya nak buka channel YouTube saya, tapi dia minta saya verify. Okey. Sebenarnya dalam YouTube dia ada audio library. Ada audio library. So, maknanya kalau kita nak gunakan copyright yang free secara percuma, kita boleh ambil aja daripada apa kita panggil music daripada YouTube yang memang dalam audio library dia. So bila kita guna audio library dia tak ada masalah. So kita upload dekat media sosial seperti YouTube tak ada masalah. Tetapi upload dekat Facebook masalah. Upload dekat TikTok masalah. So kena faham sekarang. Kecuali kalau kita beli sendiri untuk kita, tak ada masalah untuk semua channel sebab kita akan bagi coding kod yang kita dah beli, license yang kita dah beli sebenarnya. Kalau kita tengok dari segi music. Sebab tu kata lagi sekali, sebenarnya tak semua music yang kita gunakan daripada YouTube ni, okey, so sebenarnya adalah berbentuk yang tak boleh. Okey, ada yang tanya cikgu pula, cikgu kalau saya buat music sendiri menggunakan AI, okey, boleh. Cuma sejauh mana kita boleh faham, sejauh mana kita tahu tentang AI itu sendiri sebenarnya. Sebab tu cikgu kata, kalau kita nak melakukan satu penerbitan, kita perlu rancang dengan jelas sebenarnya. Kita perlu rancang dengan sebetul-betulnya adalah berkaitan dengan penerbitan tu. Okey, so berkaitan dengan muzik tadi, kita dah faham dah sebenarnya, right? InsyaAllah. Okey, library music YouTube yang free, betul lah, betul lah. Library music dekat YouTube tu ada library music. Bila kita buka channel satu, bila kita buka channel YouTube kita sendiri, lepas tu dia ada library music dia. So kita download lah berapa banyak pun sebenarnya. Contoh, okey, bila kita pergi library music, contoh di sini kan, nampak tak? Ini Cikgu Syarif dah buka dah. Kita tengok skrin. Okey, dalam library music ni nampak tak kan? Ni dekat sini bawah. Ni library music. So di sini ada library music, ada banyak muzik-muzik yang kita boleh kena dengar dulu Lepas saja kita dengar, kita dah tahu dah dia punya berbentuk apa? Berbentuk melodi ke, berbentuk suspense ke, berbentuk rock ke. Daripada situ kita dah downloadkan dia seberapa banyak yang boleh, dan kita boleh gunakan dalam bentuk video copyright kita. Kita boleh cantum muzik tu, tak semestinya kita boleh ambil satu muzik tu dah cukup dah. Tidak. Sebenarnya kita boleh combine muzik tu dalam bentuk yang menarik untuk menghasilkan satu penerbitan. Clear kat situ right? Okay, so okay, betul lah. Tapi itulah, bila kita nak yang free ni, bila kita sebut yang free, lalunya kurang menarik. Itulah hakikat dia, right? Kecuali kita compose balik. Bila kita compose balik muzik itu, ataupun kita mix dua layer muzik itu dalam kerja editing, kita mungkin boleh menghasilkan satu penerbitan yang menarik, insyaAllah. Okay, right. So kita akan dah lihat dari segi muzik. Okay, so muzik sebenarnya kita dah menghadapi masalah dekat sinilah. Relative free music ni. Okay. So maknanya terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan, bukan saya nak recommend kami di Inframinda, kami memang juga terpaksa bergantung kepada grafik, template dan music punya library. Kalau tidak, sampai bila pun kita takkan boleh menghasilkan penerbitan sebab jasa video kita akan menjadi masalah, dia kena mute dan sebagainya. Okay, clear ke situ kan? Right. So yang lain ada sebarang soalan nak tanya? Sebab kita dah sampai ke 3 jam dah, dan kita akan ke segmen yang terakhir. Segmen adalah segmen AI. Clear? Ada soalan? Sebelum saya bawa tuan-tuan dan puan-puan, kita break sekejap. Kita nak pergi kepada segmen Artificial Intelligence sebenarnya. Nak menghasilkan satu corporate video menggunakan AI 100%. Okey, so sebelum kita nak berhenti, dan Cikgu Syarif lepaskan lagi satu keping cek bernilai RM1,000. Ada lagi Ada lagi dengan nilai RM1,000. Okey.
So yang ni nilai RM1,000 dan anda boleh memilih kursus-kursus yang disediakan oleh Iframinda. Right, insyaAllah. Okay. Ada, tunggu ni cikgu. Mudah rezeki, doa-doa lebih lah. Cikgu pun buat cabutan secara rawak dan rambang saja. Bukan kata nak pilih dengan siapa dah. Okay, Alhamdulillah. So, ni. Okay. Okay, dan cikgu akan buat pemilihan untuk nilai RM1,000 kan. Okay, good. Right, then gaul dulu. Cuba kita gaul dulu cikgu. Mana tahu bawah-bawah tu kan. Okay. Admin saya sedang tengok, don't worry. Then cikgu ambil satu lagi. Yes, dah terlekat di tangan cikgu ni. Okay. Cuba cikgu buangkan yang di bawah. Oh, okay, right. Yang ni. Then cikgu buka. Okay. Ingat ada satu lagi yang terakhir yang paling mahal. Wow, daripada Pahang. Jabatan Pendidikan Negeri Pahang. Dahsyat. Nama dia Muhammad Nazil bin Ahmad, Jabatan Pendidikan Negeri Pahang. Okey, so anda telah menerima replika cek dengan nilai RM1,000 dan nanti claim dengan pihak admin untuk join kursus-kursus mana yang anda minat. Dan surat rasmi akan dihantar ke Jabatan Tuan untuk memberi pengesahan bahawa Tuan boleh hadir kursus di Iframinda dengan pakej kursus selama 3 hari termasuk makan minum, sijil dan gunaan peralatan di Iframinda telah ditanggung. Okay, right? Clear? So, rezeki juga. Rezeki. Saya yang paling mahal ni, Alhamdulillah. Wah, okay. Okay, right? So, Alhamdulillah. Dan saya buangkan nama ni dan saya tutup balik. Okay. So, maknanya satu lagi yang terakhir. Satu segmen terakhir. Ini adalah segmen yang terakhir dan cek yang paling mahal. Cek ini bernilai RM1,600. Anda layak untuk mengikuti kursus bersama Cikgu Sharif pada bulan 8 di Tasik Banding atas houseboat. Okey, itu dah dia pakej dia. Okey, siapa yang dapat pakej ni? Maksudnya dia hanya bawa beg baju saja untuk berapa hari ni? 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam berada di atas houseboat di Tasik Banding. Okey. Ini memang best Ramai yang menantikan sebab kursus ni dah ada penyertaan. Kita masih buka penyertaan dia 4 hari 3 malam. Sebab kenapa Cikgu Sharif panggil pelayaran ilmu? Iaitu sambil kita belayar, sambil kita belajar. Sampai di satu lokasi kita bagi equipment, kita bagi kamera dan sebagainya, pergi shooting. Lepas tu menghasilkan satu penerbitan berkonsepkan Net Geo. Kalau hari ni kita bengkel bercakap berkonsepkan corporate video, tetapi dalam pelayaran ilmu berkonsepkan National Geographic, iaitu maksudnya kita bagi beberapa kawasan seperti Jabatan Orang Asli, kita pergi kepada Serah Gajah, kita pergi kepada Bunga Rafflesia, kita pergi di banyak tempat dan boleh siapa yang berpeluang, ada satu keping lagi yang last saya tunggu sayang habiskan bersama Cikgu Sharif. Kita berhenti seketika dan kita akan sambung sebentar lagi. Okey, right, dan kita berhenti sekejap.